Hai korang, hari ni Cik Na nak panen buah ataupun petik buah. Apa-apa je lah. Tengok anak Cik Na ni. Tunjuk mana yang besar tu dia nak. Korang tahu juga kan buah ni jambu air. Tapi tak berair sangat pun. Dia manis lemak-lemak gitu. Cucu pun mau. Ni air lada ni Cik Na sedia tadi. Cik Na guna lada, kecap, gula je. Guna belacan sikit. Berbuah ni, tengok buah dia. Lebat sampai ke sebelah sana tu. Anak ni dia cakap tadi dia nak makan. Cik Na pun buatlah air lada untuk dia. Tengok berselera dia makan kan. Cik Na nanti lepas ambil gambar ni, Cik Na pun nak makan juga. Inilah suasana rumah Cik Na. Anak menantu belum turun lagi. Masih duduk di tembok. Masih lagi memetik sebab banyak yang besar-besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Dia pilih-pilih. Tengok tu. Cucu dengan apa ini. Kalau tentang buah ni, petang-petang hari-hari orang petik. Tapi baru hari ni Cik Na ambil gambar. Suasana kampung kan. Seronok. Bila petang-petang macam ni makan buah. Okey. Sampai sini je. Cik Na pun nak makan juga. Okey. Bye-bye. Jom kita makan sama-sama.